Kali ini seterusnya anak, kita beralih kepada mad yang ke-6. Kalau dapat kita tambah lagi kepada mad yang ke-7. Cuba, apa mad yang ke-6 ni anak-anak? Namanya apa? Ikut semua, lihat kepada grafik. Cuba ikut semua. Mad lazim. Cuba. Mad lazim. Kalimi. Muthaqqal. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Kalau dapat kita lagi, satu lagi, cuba lagi. Mad farq muthaqqal. Ada 2 mad kita nak belajar kali ini anak. Sedia semua dengan buku catatan dan catat apa yang juga nak berikan sekarang. Misal yang pertama adalah mad lazim muthaqqal kaliminya. Lazim kalimi muthaqqal, ikut anak semua tengok dia punya apa? Misal, kita selalu baca Fatihah. Dengar ya. Ghairil maghdubi alaihim, sana apa lepasnya? Waladdallin. Ini misalnya, catat semua. Cuba ikut semua. Waladdallin. Ya, ikut. Waladdallin. Mula kita perhatikan apa yang ada pada misal ni. Itu mad tabi'i anak-anak. Asalnya ya. Kerana alif mati dulu baris atas. Mad tabi'i, mad asli. Tetapi kali ini anak, mad tabi'i ini berjumpa dengan satu huruf lam. Lam, dal. Lam ini bersabdu. Dhalin. Dia bersabdu. Maka ketika ini anak, itulah dia katakan mad lazim kalimi muthaqqal. Apa arti bersabdu ni anak? Kita nak faham baik-baik. Sabdu ni asalnya 2 huruf. Yang betul dia bertemu dengan huruf mati. Kita sudah tahu dulu. Sebab dia katakan mad far'i apabila mad bertemu dengan hamzah. Atau bertemu dengan huruf yang mati kerana waqaf. Ini bertemu dengan satu huruf yang mati bukan kerana waqaf saja. Wasal pun dia mati, waqaf pun dia mati. Cuba kita tengok. Tengok ad-dhallin anak ya. Tengok ad-dhall. Asal lin ni lam jadi 2 ni anak. Ini yang mati tengok. Ad-dhall. Tu dia. Tengok. Ini dia. Ad-dhallin. Inilah bertemu mad dengan satu huruf yang mati. Kemudian diidghamkan lam sama lam dia anak. Ditukarkan terus tajirkan sabdu. Jadi begini ya. Jadi satu lam aja. Ini dia sabdunya. Tengok anak ya. Asalnya 2 lam. Jadi diidghamkan lam, tinggalkan satu, jadi sabdukan 2. Jadi huruf lam 2 asalnya. Jadi artinya apabila mad bertemu dengan huruf yang bersabdu dalam satu kalimah. Ini nama kata mad lazim kalimi musaqqal. Itu dia anak. Ya, sudah faham. Baik. Bagaimana bacaannya sekarang mad ini? Dalam hukum tajwid wajib mesti dia baca 6 harakat. Tak boleh baca 2, 4, 6. Sudah ijma'. Segala ulama mesti dia baca dengan 6 harakat. Jadi 6 macam mana? Kita sudah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuba nak ikut semua. Waladdallin. Cuba. Waladdallin. Itulah dia yang katakan 6 harakat. Tentu anak nak tahu. Kenapa nama kalimi ni? Kenapa? Musaqqal ni kenapa pula? Musaqqal anak sudah tahu. Kerana sabdu. Apabila satu bunyi berat, musaqqal cakap Arab ni berat. Saqil. Berat kerana ada sabdu. Deramkan dia jadi bunyi berat, itu berkata musaqqal. Baik, kalimi pula apa artinya? Sebenarnya anak telah faham. Terdapat hukum ini dalam kalimah. Dhalin makna sesat.
Dhalin. Dhal makna sesat. Dhalin ni satu kalimah, bukan huruf. Jadi, dikatakan mad. Erti lazim, kerana melazimi. Dia punya mati itu lazim. Sentiasa tetap. Bagaimanapun dia tak boleh hilang. Mad ada sukun boleh hilang. Kalau baca terus, hilang dia punya sukun. Kalau waqaf ada sukun. Ini tidak. Senantiasa dia punya mati itu tetap ada dalam kalimah itu. Bila-bila kita jumpa sabdu, mesti kalimah ini tetap dalam ini. Jadi kita sudah tahu kenapa nama mad lazim kali ini. Kerana dikatakan lazim, dia punya mati tetap ada dalam kalimah. Kata kalimi, kerana dapat apa? Ada dalam kalimah. Kerana musakal, bunyi berat. Kenapa berat? Kerana sabdu. Alhamdulillah. Jadi berapa harakat nak baca sekarang? 6 harakat. Jadi kenalnya macam mana anak? Apabila mad, ingat semua. Apabila mad bertemu dengan satu huruf yang bersabdu dalam satu kalimah, itu namanya mad lazim kalimi musak. Senang. Alhamdulillah. Bila-bila saja kita jumpa nanti. Kalau cikgu nanti beri misal, anak tengok. Kalau sekarang tengok dia bagi misal tu. Katakanlah al-haqqah. Tentu sekali anak bagi tahu. Al-hamad. Qaf ada sabdu dalam satu kalimah. Ini juga mad lazim kalimi musak. Berapa harakat? 6. Al-haqqah. Banyak misal-misal dalam Quran. Kita akan jumpa nanti. Anak-anak mesti baca dengan 6 harakat. Cara mengenal itulah dia.